Mai 10 malam terakhir sibuk. Nak kemas rumah, hari ni basuh lantai, esok basuh cushion, esok basuh Allah Subhanahu Wa Taala duk cakap dengan kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wahai hamba-hambaku sekalian, Lailatul Qadar ni lebih berharga daripada 1000 bulan, 83 tahun. 1000 atau 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Besar Lailatul Qadar ni pada umat Islam, cukup besar. Ni nak masuk 10 malam terakhir. Sepatutnya 10 malam terakhir, pihak surau, pihak masjid jangan duk berhenti. Program apa pun jangan berhenti, buat lagi banyak. Jangan duk berhenti untuk persiapan Ramadan, untuk persiapan raya, jangan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam yang terakhir, maka itulah hari-hari yang paling sibuk bagi Nabi, ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Tak ada persiapan tirai, tak ada persiapan baju raya, tak ada persiapan kuih raya, tak ada persiapan petang ni nak keluar pergi cari buluh, nak buat lemang, keluar sampai semalam, balik buka puasa letih, lena. Tinggal tarawih, tinggal Quran, tinggal Lailatul Qadar. Hak ni bukan ajaran Islam. Berapa kali dah lepas Lailatul Qadar ni, berapa kali dah pagi ni umur kita 40 dah. Tuan-tuan cuba muhasabah tengok, pagi ni umur kita dah 50 dah umur kita. 55 dah. 61 dah umur kita. Tanya ngak diri kita berapa kali dah Allah muliakan kita dengan Lailatul Qadar, berapa kali dah. Lailatul Qadar ini bila mana satu hari sahabat Nabi SAW cerita kepada para sahabat. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, bab kelebihan Lailatul Qadar. Nabi cerita kat sahabat. Nabi kata, wahai sahabat sekalian. Nabi ini bukan untuk sahabat saja, apabila dia bercakap untuk semua orang. Nabi kata, wahai para sahabat sekalian, satu ketika dulu ada seorang Bani Israel yang beriman kepada Allah. Lelaki Bani Israel ini sangat taat dan tinggi imannya. Dia keluar berjihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Tu dia lah. Keluar berjihad 1000 bulan, tuan-tuan boleh bayang kan? 1000 bulan maksudnya 83 tahun. Lelaki Bani Israel ini keluar berjihad, bukan keluar pergi berniaga, bukan keluar kena tukar tempat kerja, keluar berjihad, bawa pedang, bawa perisai, baju besi, berperang. Berperang maksudnya kalau mati-mati. Berapa lama? 1000 bulan. Sahabat-sahabat dengar Nabi sebut, masing-masing melopong bila Nabi sebut 83 tahun keluar berjihad fi sabilillah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kita tak ada apa. Istaqalluha. Dalam matan tu disebutkan, para sahabat kata, kita ni ya Rasulullah umur pun 63, nak jihad sampai 83 tahun macam mana? Tuan-tuan, perempuan sekalian, bila Nabi sebut ada Bani Israel yang berjihad sampai 1000 bulan, para sahabat kata, habislah kita ya Rasulullah, pakai tinggal ke belakanglah kita umat Muhammad. Maka turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuhan kata, kami sesungguhnya telah menurunkan pada malam Ramadan itu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Hampa tahu tak apa itu Lailatul Qadar? Tuhan tanya ni. Nampak? Orang bila baca Quran dia faham seolah-olah dia sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Sagi tajuk Quran. Sagi kita masuk tajuk Quran sikit. No? Tuhan tanya, tuan-tuan, Tuhan tanya dalam Quran, kalau tuan-tuan faham, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Hampa tahu tak apa itu malam Lailatul Qadar?
Tuhan nak tanya kita daripada 1400 tahun yang lalu sampai pagi ni. Allah tanya, hangpa tak reti ke malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tengok Tuhan cakap dengan kita. Kita berasa Allah cakap dengan kita. Kita dapat rasa dalam hati kita, Allah dah bagi tahu kat kita, aku hadiahkan kepada kamu umat Muhammad. Umat lain tak dapat, Nabi lain tak dapat. Lailatul Qadar lebih besar daripada 1000 bulan. Tapi daripada 30 tahun, 40 tahun kita duk sibuk dengan cucu, duk sibuk dengan ketupat, duk sibuk dengan lemang, duk sibuk dengan kosian raya. Lailatul Qadar terlepas 40 kali dah. Pagi ni umur kita dah 60 dah. Sekali pun belum lagi ustaz jumpa dengan Lailatul Qadar. Kali dah ni. Mai 10 malam terakhir sibuk. Nak kemas rumah, hari ni basuh lantai, esok basuh kosian, esok basuh Allah Subhanahu Wa Taala duk cakap dengan kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wahai hamba-hambaku sekalian, Lailatul Qadar ni lebih berharga daripada 1000 bulan, 83 tahun. 1000 atau 83 tahun lebih. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ramai-ramai pada malam tu dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat turun dengan diketuai oleh Jibril alaihissalam. Kat Jibril turun depan sekali, malaikat ni semua pakat ikut turun. Tempat mereka mulia di atas langit sana, kenapa mai turun ke bumi? Mereka turun sebab malam tu malam Lailatul Qadar. Sebab malam tu Allah lemparkan, Allah sebarkan rahmat, keampunan dan keberkatan atas muka bumi. Siapa rajin, dia ambil paling banyak sekali. Siapa yang tidak dan sibuk dengan benda lain, dia tak pergi kutip rahmat dan keampunan yang banyak pada malam tu. Salam, Tuhan sebut, kesejahteraanlah malam itu. Hiya hatta matla'il fajr. Malam itu kesejahteraan sampailah pagi esoknya. Inilah peluang kita. Lailatul Qadar bila lagi tahun ni? Ustaz, bila Lailatul Qadar? Pendapat yang paling masyhur 10 malam terakhir. Masuk lagi kita 10 malam terakhir? Tak lagi. Tiap-tiap malam memang kita duk qiyamul lail dah, alhamdulillah. Tiap-tiap malam kita duk tahajud dah. Hanya sahaja orang yang tahajud tiap-tiap malam, bila sampai malam Lailatul Qadar, dia sendiri boleh rasa malam tu Lailatul Qadar, tapi dia tak boleh nak cerita ke orang macam mana perasaan dia. Hari-hari pukul 3.30 dia akan bangkit, duduk atas tikar sejadah dia, ya Allah, ya Allah, duduk berdoa kepada Allah. Tapi bila malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia tak mau keluar daripada malam tu. Sebab tu Nabi kata, lau ta'lamuna ma fi Ramadan, seandainya kalian tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah. Nabi kata ni, la tamannaitum an takuna as-sanatu kulluha Ramadana. Nescaya kalian akan memohon kepada Allah, berangan-rangan dan bercita-cita kepada Allah, ya Allah, jadikanlah sepanjang tahun ni semua Ramadan. Orang yang bila dia bangun malam, malam tu adalah Lailatul Qadar. No? Bila dia bangun, dia mula semayang. Semayang dia lain, tuan-tuan. Allahu Akbar, lain. Orang bila dia dapat Lailatul Qadar, dia pegang Quran, dia, seolah-olah dia kata, ya Allah, biar sampai mati aku nak pegang Quran. Ni yang Nabi sebut ni. Sebab apa? Sebab malam tu Lailatul Qadar. Dia berasa ni, dia berasa lain, dia tak sama macam malam lain. Ustaz, orang sebut dia turun hujan, tak hujan, lepas tu pokok sujud, hak tu tanda sampingan. Kalau tak jadi benda tu pun Lailatul Qadar tetap akan jadi. Tak usah duk tengok lah, bangkit 3.30 tiap hari duk tengok tingkap, tak sujud lagi malam ni. Duk tengok pokok sujud, tak sujud lagi. Kita tu yang sujud. Duk gaduh tengok pokok, duk tengok kucing, nak tengok kucing diri tak malam ni, jalan 2 kaki.
Kan tengok kucing rumah dia. Ada pula duk tengok pokok, duk tengok angin, duk tengok hujan. Tak payah duk tengok semua-semua tu. Hari-hari buat. Rugilah Tuhan bagi hadiah ke umat Nabi Muhammad ni. Hadiah Nabi lain tak dapat, umat lain tak dapat. Kami khususkan Lailatul Qadar itu hanyalah untuk umatmu wahai Muhammad. Pasal apa? Pasal mulia Rasulullah kita mendapat hadiah itu. Tengok. Pasal apa dapat Lailatul Qadar? Pasal umur umat Nabi Muhammad singkat-singkat. Umur kita berapa je tuan-tuan? 60, 70 je. Tak tu je. No? Hak pagi ni dah 62. Nabi kata umur umat aku tara umur aku je. Nabi meninggal umur 63. Kita 62 dah pagi ni. Tak usah duk berangan sampai 80 lah. Duk cita-cita, kalau Tuhan bagi lagi 20 sedap. Dan tengok cucu 6 orang je. Duk tira cucu lagi. Yang Tuhan nak ambil tahun depan. Boleh jadilah contoh. Tuan-tuan kita bukan tahu ni. Saya tak tahu Allah ambil saya dulu. Maka Lailatul Qadar tahun ni tuan-tuan sekalian, kita kena susun, kena rancang. Tahun ni aku nak bangun malam. Lailatul Qadar aku nak cari tahun ni, aku tak mau tidur langsung. Hampa tak usah duk main buat kuih rumah aku. Hampa nak buat, hampa buat main siap-siap. Abang akan anak-anak dia. Tahun ni hampa nak main, hampa buat main siap-siap. Tahun ni kita semua nak cari Lailatul Qadar. Mana tahu tahun ni adalah tahun yang terakhir bagi kita. Tahun ni fajar 1 Ramadan tidak lagi menyingsing tahun depan. Boleh jadi bagi kita. Boleh jadi hak ni lah ni tuan-tuan. Ni hak ni last. Kalau yang ni yang terakhir, pastikan Lailatul Qadar milik kita tahun ni.